Putin mengaktifkan ancaman nuklear bersama Belarus selepas Trump kembali menyasarkan paksi lawan yang dibentuk oleh Rusia, China, Iran dan Kuba. Pada hari Jumaat 22 Mei 2026, Moskow meletakkan tentera, peluru berpandu, kapal selam dan komando nuklear dalam latihan sebagai isyarat kepada Barat. Tetapi tindakan itu menunjukkan lebih banyak tekanan daripada keyakinan. Trump mengetatkan tekanan ke atas Iran kerana uranium, menjadikan Kuba tumpuan di Caribbean, memperkeras tindakan terhadap ugutan di Hormuz dan menunjukkan bahawa Amerika Syarikat tidak akan menganggap blok ini sebagai krisis yang berasingan. Di sinilah Putin menggunakan bahasa yang paling berbahaya, iaitu ancaman nuklear untuk menakut-nakutkan kerajaan, menghalang keputusan dan melindungi sekutu yang mula merasai tekanan kebangkitan kuasa Amerika. Tetapi soalan sekarang berbeza. Adakah Putin mengancam kerana dia mengawal permainan atau kerana dia sedar bahawa Trump akhirnya menyasarkan jantung paksi lawan? Dan kenapa Moskow menaikkan nada suara tepat pada masa ini? Saya akan ceritakan semua itu kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang, anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Operasi itu melibatkan pasukan Rusia dan Belarus di darat, laut dan udara. Menurut Associated Press, terdapat 64,000 anggota tentera, lebih daripada 200 pelancar peluru berpandu, 140 pesawat, 73 kapal perang dan 13 kapal selam termasuk 8 yang dilengkapi dengan peluru berpandu balistik antara benua. Latihan itu menguji sistem seperti IARS, Sineva, Zircon, Kinzhal dan Skander. Pada hakikatnya, Putin mempamerkan kekuatan nuklear untuk menunjukkan bahawa Rusia masih mahu dianggap sebagai kuasa yang mampu melumpuhkan dunia melalui ketakutan. Putin berkata, senjata nuklear adalah pilihan terakhir. Tetapi beliau juga menyatakan bahawa ketegangan dunia memerlukan Rusia untuk sentiasa bersiap sedia dengan triad nuklear mereka. Alexander Lukashenko menegaskan nada yang sama dengan mengatakan bahawa Belarus tidak mengancam sesiapa tetapi mempunyai senjata nuklear dan bersedia untuk mempertahankan wilayahnya. Kenyataan ini tidak dibuat tanpa sebab. Ia muncul ketika Moskow cuba mengekalkan pengaruhnya ke atas Belarus, menekan Ukraine, menakut-nakutkan NATO dan menunjukkan keupayaannya kepada China, Iran dan kerajaan lain yang bertaruh pada keletihan Amerika Syarikat. Trump tidak kelihatan dalam krisis ini sebagai seseorang yang terdesak. Presiden Amerika kembali menggunakan tekanan langsung, ketidakpastian yang disengajakan dan kehadiran strategik untuk meletakkan blok lawan dalam keadaan berjaga-jaga. Dia menyasarkan Iran kerana program nuklearnya, memandang Cuba sebagai elemen komunis di Caribbean dan menganggap hubungan rapat antara Putin dan Xi Jinping sebagai sebahagian daripada blok yang sama yang cuba mencabar Washington. Di sinilah Putin meningkatkan nada nuklear, bukan kerana Trump panik, tetapi kerana Rusia sedar bahawa Rumah Putih kembali memberi tekanan di titik paling sensitif. Iran adalah salah satu elemen utama dalam tekanan ini. Trump menyatakan pada 21 Mei 2026 bahawa Amerika Syarikat akan mendapatkan semula uranium yang sangat diperkaya daripada rejim Iran dan menghalang Teheran daripada menyimpan bahan yang boleh digunakan untuk mencetuskan ancaman nuklear. Reuters melaporkan bahawa kerajaan Amerika menuntut Iran menyerahkan stok tersebut, manakala sumber Iran menunjukkan penentangan daripada kepimpinan Teheran. Marco Rubio juga mempertegas amaran mengenai Selat Hormuz. Setiausaha negara itu menyatakan bahawa sebaran sistem kutipan Iran ke atas laluan kapal akan menjadikan perjanjian diplomatik dengan Teheran tidak dapat dilaksanakan. Cadangan Iran untuk menubuhkan satu pihak berkuasa bagi mengawal laluan dan mengenakan bayaran telah dianggap sebagai satu ancaman global dan tidak sah. Kuba termasuk dalam peta ini kerana ia terletak di titik paling sensitif di halaman belakang Amerika. Trump menafikan bahawa kehadiran kapal induk berhampiran pulau itu bertujuan untuk menakut-nakutkan rejim Cuba dan berkata bahawa niatnya adalah untuk membantu rakyat Cuba atas dasar kemanusiaan. Tetapi kekuatan simbolik pergerakan itu mustahil untuk diabaikan. Apabila Washington menempatkan aset tentera laut di Caribbean dan Marco Rubio berkata bahawa peluang untuk penyelesaian secara rundingan dengan Kuba adalah rendah, rejim komunis menerima amaran yang jelas.
Pulau itu tidak akan dianggap sebagai ruang bebas untuk pengaruh Moskow, Beijing atau Tehran. Putin sedang meningkatkan ketegangan kerana beliau melihat Trump menekan Iran, mengepung Kuba secara diplomatik, bercakap tentang keselamatan negara di Caribbean dan meletakkan semula Amerika Syarikat di pusat tekanan global. Siapa yang perlu melakukan latihan nuklear besar-besaran untuk menghantar mesej ialah Moskow. Siapa yang sedang memaksa pihak lawan untuk mendedahkan diri ialah Washington. Pendekatan antara Putin dan Xi Jinping juga perlu dibaca tanpa bersikap naif. Apabila pemimpin autoritarian mempamerkan perpaduan, mereka bukan sahaja menunjukkan kekuatan, mereka juga sedang cuba mengimbangi kerentanan mereka. Rusia memerlukan China untuk bernafas dari segi ekonomi dan diplomatik. China menggunakan Rusia sebagai senjata utama menentang Barat. Iran Kuba untuk terus bertahan di tengah-tengah ancaman nuklear, drone, peluru berpandu dan kawalan laluan. Kuba mencari perlindungan luar kerana model komunisnya telah menenggelamkan rakyat dalam kekurangan. Trump memahami bahawa masalah-masalah ini bukanlah terpisah tetapi merupakan bidak pada papan yang sama. Rumah Putih juga mula menganggap drone dan serangan terhadap struktur kuasa sebagai risiko sebenar. Trump bercakap tentang penambahan keselamatan, kaca tebal, dinding yang dilindungi dan struktur anti-drone. Trump sedang bercakap tentang perlindungan negara pada masa rejim pesaing menggunakan teknologi mudah untuk mencipta kesan politik yang besar. Fakta sejarah yang membantu memahami saat ini ialah latihan Able Archer pada tahun 1983. 1983. Semasa Perang Dingin, NATO menjalankan latihan komando nuklear dan Kesatuan Soviet mentafsir sebahagian pergerakan itu sebagai persediaan untuk serangan sebenar. Dokumen rasmi Amerika menunjukkan bahawa episod itu meningkatkan ketegangan dan mendedahkan bagaimana latihan ketenteraan boleh menjadi alat tekanan, ketakutan dan peniraan strategik. Perbezaannya sekarang ialah Putin menggunakan jenis pertunjukan ini secara terbuka dengan kamera, angka dan mesej awam untuk cuba menghalang keputusan Barat. Perbandingan dengan Korea Utara juga menunjukkan kaedah Trump. Pada tahun 2017, Kim Jong-un meningkatkan ancaman nuklear dan menguji had Amerika. Trump membalas dengan bahasa yang keras, sekatan dan tekanan maksimum. Kemudian, beliau membuka jalan untuk diplomasi secara langsung. Apa yang para pengkritiknya panggil sebagai kegilaan telah menjadi gabungan kekuatan dan rundingan. Logik ini kini digunakan terhadap Iran, Rusia, dan Cuba. Negara-negara lain sudah faham bahawa kelemahan mengundang pencerobohan. Israel tidak menunggu kebenaran moral daripada badan-badan antarabangsa. Apabila melihat ancaman kewujudan di dekat sempadannya, Poland dan negara-negara Baltik meningkatkan amaran apabila mereka mengesan pergerakan Rusia. Negara-negara Teluk bertindak balas dengan kebimbangan apabila Tehran cuba mengawal Selat Hormuz. Setiap rantau mempunyai luka sendiri, tetapi logiknya hampir sama. Apabila rejim menguji had, seseorang perlu menunjukkan bahawa kosnya telah meningkat. Trump sedang melaksanakan perkara ini di peringkat global, menghubungkan Caribbean, Timur Tengah, Eropah dan Indo-Pasifik dalam percaturan tekanan yang sama. Sekarang akibat serta-merta ialah satu perang saraf. Putin akan cuba memastikan ancaman nuklear terus berada dalam berita untuk menakut-nakutkan kerajaan Eropah dan memberi tekanan dalam rundingan mengenai Ukraine. Ini muncul sebagai tanda bahawa Moskow merasakan tekanan daripada Rumah Putih yang kembali memberi tumpuan kepada keseluruhan blok, tanpa memisahkan komunisme Cuba, ugutan Iran, pengembangan China dan intimidasi Rusia. Saya Milson Alves, seorang penganalisis hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.